boleh je jatuhkan dulu jarum tu. Kalau rasa macam jatuh, dia tu pusing ke depan, maksudnya ke dalam je. Ke sahala je. Okey. Dia kena ke ni kan. Bukan. Dalam. Matikan dulu. Oh, tak matikan dah. Okey, tak apa. Jalan je. Tak dapat lagi lah. Orang kata sikit ni. Kalau kata mesin yang latest, yang baru-baru ni, dia boleh kontrol kelajuan dia. Ni mesin lama. So mesin lama ni atas kita lah. Kita ni kena pandai kontrol macam bawa kereta. Okey. Ni slow ni dulu. Okey. Untuk yang slow ni, kalau kita nak buat kat bahagian leher, kita kena bahagian slow lah berliku. bahagian kelili ketiak. Kalau macam jet lurus, kita nak laju je, tapi slow pun okey je. Yang penting lurus lah jahitannya. Dulu ulang-ulang jahit macam ni lah. Mula-mula belajar jahit. Alah, kita ni. Jalan dulu. Kena start dulu sikit, baru reverse. Okey, lepas tu baru reverse. Kena terlajak tu. Okey, tak apa. Tahu tu ni. Jadi kalau dia terlepas, dia tak reverse dah. Jom matikan. Okey. Tu abang tekan je, dia bunyi. Tekan. Abang dah kira macam dah bila dah tarik dia tak bunyi dah. Kalau kita bubuh dalam keadaan macam kita bubuh macam tu, cuba abang keluarkan balik. Lepas tu okey, abang tak payah tu. Okey, abang letak tekan. Dia bunyi top tu baru dia lock lah. Okey. So balik. Nak naikkan benang bawah, kena pegang je benang atas ni, lepas tu pusing dia punya handle tu sampai naik. Kena tarik jugalah. Okey dah. Sudah naik. Okey. Sudah naik ni barulah boleh jahit. Okey, lepas tu letak benang tu ke belakang. Letak ni, letak ke bawah ni. Ke bawah ya, ke dalam ni. Tu turunkan sayang ni tadi. Turunkan. Sebab saya punya pedal kaki tu ada macam tinggi kan. Okay, dah. Jangan tarik. Macam saya cakap dia, off dulu. Lepas tu lutut ni sikit, pijak sikit, baru boleh tarik. Dia tak boleh tarik dalam keadaan yang dia ketat. Boleh tak? Tak boleh tak?